Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi cara pengiraan skor bagi inventory social phobia atau dikenali sebagai inventory SPIN. Inventory SPIN ini adalah satu alat penilaian yang digunakan untuk mengukur tahap kecemasan sosial atau fobia seseorang. Inventory ini dibangunkan untuk membantu mengenal pasti gejala yang berkaitan sosial fobia yang boleh mengganggu kehidupan seseorang dalam situasi sosial. Teori sosial fobia dalam konteks terapi biasanya melibatkan pendekatan yang berasaskan teori kognitif tingkah laku CBT daripada Aaron Tibet. Teori ini menganggap bahawa gangguan sosial fobia berpunca daripada pemikiran negatif yang menyebabkan ketakutan atau kecemasan berlebihan dalam situasi sosial. Dalam pentadbiran teori ini, beberapa teknik dan pendekatan digunakan untuk membantu individu mengatasi sosial fobia mereka. Inventory SPIN boleh digunakan oleh guru bimbingan dan kaunseling secara individu dan kelompok. Penting untuk klien memahami cara menanda borang jawapan. Klien mestilah menjawab dalam bilik yang tenang, selesa dan kondusif. Terdapat penggunaan skala Likert 0 hingga 4 bagi setiap kenyataan dan klien perlu bulatkan skala tersebut yang menggambarkan keadaan klien seminggu yang lepas. Klien juga diingatkan supaya jangan guna terlalu banyak masa untuk mana-mana kenyataan. Ini merupakan contoh soal selidik atau inventory sosial fobia. Seterusnya, panduan pengiraan skor inventory SPIN. Di sini, GBK boleh merujuk borang jawapan yang telah ditanda. Ini merupakan contoh borang yang telah ditanda. Yang pertama, kira jumlah skor mengikut lajur ke bawah. Yang kedua, dan tuliskan jumlah tersebut di dalam kotak jumlah. Yang ketiga, tambahkan ke semua jumlah kosong, 3 dan 4 tersebut. Yang keempat, nilai 7 merupakan jumlah keseluruhan tahap sosial fobia klien. Ini pula merupakan tahap penskoran klien. Tahap sosial fobia klien berada di tahap yang rendah. Ini kerana jumlah keseluruhan klien ialah 7 dan ianya berada di dalam lingkungan skor rendah. Yang bermaksud mungkin seseorang itu tidak mempunyai sosial fobia atau gejala yang sangat ringan. Terdapat juga skor sederhana iaitu dari 15 hingga 24 yang membawa maksud seseorang itu terdapat gejala kecemasan sosial yang lebih ketara dan mungkin perlu pertimbangan lanjut. Dan skor tinggi dari 25 hingga 40. Skor ini menunjukkan bahawa seseorang itu menghadapi gejala kecemasan sosial yang sangat ketara dan mungkin memerlukan rawatan atau intervensi lanjut. Adalah sangat penting untuk diingati bahawa keputusan ujian ini bukanlah diagnosis akhir. Ianya hanya berfungsi sebagai penunjuk yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut dari pakar. Kadangkala kita tidak perasan sosial fobia yang kita hadapi. Oleh itu, seseorang itu boleh menjalani ujian ini bagi mengetahui tahap sosial fobia diri sendiri. Semoga bermanfaat. Bye. Jumpa lagi.